Yang ini piring, bawah piring itu sapu dengan BC 300. Yang bawah piring ini tak sapu apa. Kita bagi dia 10 minit. Kita faham hati, kita cakap-cakap. 10 minit kemudian kita cek bagi dia yang garam yang ada BC 300. Bukan BC 300 letak bawah tau. Walaupun tu adalah piring itu adalah seramik, tapi energi dia boleh tembusi dia punya seramik. Okey, saya ambil tu piring, saya minta dia letak dia punya jari, letak dia punya lidah, minta dia rasa dia punya garam, rasa garam ni. Bila dia dah rasa kan, anda pula sekarang letak di tepi. Yang ini piring pada BC 300 kan. Minta dia gunakan jari yang satu lagi, taste, letak di lidah mereka. Dan bagi dia bezakan dia punya masin mana yang lagi masin. Apa jawapan dia? Dia akan dapati yang tak ada BC 300 masih lagi masin macam garam biasa. Ini masin sudah hilang 50%. Walaupun 10 minit saja. Okey ya? Ini semua berapa demo? Rokok, benda-benda ini tak bagus. Rokok, garam memang tak bagus. Alright? Kalau kata kita makan banyak. Kalau anda letak dia punya rokok, bila dia rokok, bau rokok pun dah hilang 50%. Dia pun tak kata apa hal dengan rokok saya. Kalau anda isteri biasa, kalau isteri tahu ni, rahsia ni, you punya suami yang merokok, rokok dia letak BC 300 malam-malam. Esok dia merokok, dia kata apa hal dengan rokok ni? Lama-lama dia pun tak nak merokok lagi.